Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kabir Firaz bin Ghazli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Nangka, Sibu. Hari ini, saya ingin kongsikan serba sedikit ilmu pengetahuan yang saya perolehi daripada buku Apa Khabar Depresi. Kini, ramai yang salah faham dan menganggap kemurungan merupakan stres biasa. Namun, buku ini menjelaskan bahawa kemurungan merupakan gangguan emosi yang serius di mana seseorang itu rasa sedih dan rasa letih yang berlarutan lebih kurang 2 minggu ataupun bahkan lebih. Antara tanda jelas yang boleh kita nampak adalah seseorang itu akan hilang rasa minat untuk melakukan aktiviti yang dia sukai dan suka memberikan fokus dalam pelajaran dan juga kerja. Antara langkah yang boleh diambil adalah melalui komunikasi. Sebagai pesakit, perlulah meluahkan perasaan mereka dan kita sebagai rakan ataupun keluarga perlulah menjadi pendengar. Kesimpulannya, janganlah kita pandang remeh terhadap isu kesihatan mental ini. Marilah kita bersama-sama menjadi insan yang lebih peka terhadap rakan-rakan di sekeliling kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.